Kau tengok berapa owner ni habis. Berapa habis bang untuk kereta ni? Yang ni rasanya boleh beli sebiji. Guys, assalamualaikum. Bagi Myvi G3 tukar cermin depan. Kau tengok berapa owner ni habis. Tak payah jawab sebab owner ada kat sini. Kalau cermin Ferrari aku suruh jawab itu hari. Guys. Okay bang, assalamualaikum bang. Salam. Bang, berapa habis bang untuk kereta ni? Yang ni rasanya boleh beli sebiji Honda Civic FE kot. Sebiji Honda Civic FE. Kau fikir lah kan. Tadi mula-mula datang ingat nak tukar ni. Lupa nak tukar cermin pecah. Bang, abang datang sini sebab apa? Cermin pecah satu. Lagi satu sebab dia ada bocor dekat bahagian Ada bocor, maksudnya pernah tukar cermin lain lah? Pernah tukar. Pernah tukar dekat kedai lain. So kita dah buat tadi, macam mana bang hasil? Hasil dia puas hati sangat sebabnya SOP yang bagi memang bagus lah. SOP yang kita buat lah, maksudnya kita masuk, kita buat checklist. Daripada buat tu satu-satu. Lepas tu siap ada pakai primer. Cermin lama sebelum ni saya tengok, selalu memang saya akan tengok tiap-tiap dia orang buat. Tapi sebelum ni memang dia tak ada letak. Memang tak letak. Sebab tu lah ada perasan yang apa ni abang cakap tadi, Gam dia tak punya lekat gam tak lekat kan. Dia punya silikon tu senang ni kan. So bang, 1 sampai 10 abang bagi kat Maraka Autoglass Shah Alam ni berapa? Kalau saya boleh bagi 11, saya bagi 11. Kalau boleh bagi 11, abang ni nak bagi 11. So guys, korang mana yang tengok video ni guys, kan? Apa lagi nak tukar cermin kereta, nak buat tinted, nak repair crack, boleh contact Maraka Autoglass. Jangan lupa follow abang ni punya TikTok MG3 Hub. Betul bang? Kau tengok je modified kereta macam mana. Low word habis. Bagi. Low word habis tu.